Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan acara kita pada malam ini, boleh tak semua datang ke hadapan? Please, ke hadapan please. Yang belakang tu turun ke hadapan Dan minta juga kerjasama semua tunduk silent telefon ataupun vibrate telefon. Okey, pada malam ini kita amat bertuah kerana kita akan dibuat pencerahan oleh seorang tokoh, seorang pakar, iaitu Profesor Dr. Haris Kumar yang merupakan medical advisor kepada Maxima, dan beliau juga adalah merangkap Associate Professor Faculty of Medicine Masa University. Dan pada malam ini tajuk kita adalah berkenaan dengan bagaimana stem cell kita kaitannya dengan cacing manis. Jadi selama ini kita diwawakan bahawa bila anda mengidap cacing manis tidak ada penawar. Dan pada malam ini Dr. Haris akan buat satu pencerahan yang cacing manis yang selama ini tidak diberi harapan, tetapi pada malam ini insya-Allah satu penawar akan dibongkarkan. Jadi tanpa meninggalkan masa, kita berada lewat. Saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Profesor, Associate Professor Dr. Haris Kumar. Satu tepukan yang Okey, terima kasih Puan MC. Okey, selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang. Okey, semua sudah tersedia. Satu request saja. Orang-orang yang duduk di belakang, maybe they come in front. You know why? Because later orang datang ke belakang dan tak ada. Everybody okay? Comfortable? Yes. Okey. So hari ini ialah hari Selasa. Pertama kali saya memberikan ucapan pada hari Selasa. Biasa dua kali terakhir adalah pada hari Jumaat. Betul tak? Okay, so today, sorry it's a bit late today because we got the crowd come. So hari ini kita mempunyai tajuk yang sangat-sangat berguna dan penting. Tidak lain daripada penyakit pembunuh keempat di Malaysia. Apakah pembunuh keempat di Malaysia? Pembunuh keempat adalah diabetes mellitus, nama perubatan, juga dikenali sebagai kencing manis. Semua orang tahu semua benda yang manis, nice, betul kan? Aiskrim, puding, tapai manis, wajib, semua sedap-sedap. Senyuman yang manis pun bagus, tapi satu benda yang tak manis, yang manis yang tak bagus ialah kencing manis. Now, seperti yang Tuan kata, memang benar, diabetes tidak mempunyai penawar. Once you are a diabetic, sekali anda sudah masuk dalam Persatuan Diabetes Malaysia, anda menjadi ahli seumur hidup. Wah, tak payah bayar apa-apa. Anda menjadi automatic ahli seumur hidup. So, hari ini saya nak semua tuan-tuan, puan-puan, everybody, please, kalau boleh, mana yang perlu kita mesti adakan one habit. You must take down notes. Balik rumah boleh, kalau nak ambil gambar boleh, nak ambil gambar pun boleh, apa pun boleh. You know why? Bila masa hadapan jika masa hadapan anda mempunyai prospek, anda mempunyai ahli yang ingin mencuba Selmax, anda boleh memberikannya penerangan. Hari ini saya akan membuat dua task, dua kerja saya hari ini. Yang pertama, anda mesti balik hari ini faham dua benda. Pertama, you must memahami apakah dia diabetes. Yang kedua, yang paling penting, anda mesti memahami bagaimana sel stem boleh membantu diabetes. Siapa-siapa diabetic in this room? Put up your hands. Only one, two. Only two diabetics. Anybody diabetics? That's all. Three. Now, siapa yang kenal orang yang ada diabetes? Ada tak? See, a lot of people. See,
Memang banyak orang yang ada diabetes. Okay, come, we start the session now. Waiting for you. Okay, now, so can we start? Yeah. Okay, just close the door. So we don't have any more disturbance, then we can start. So we let us start, then everybody must focus. Betul? Okay, thank you. Let's start. Now, mula-mula, apakah takrif diabetes? Banyak orang masih tak faham tahu apakah dia diabetes. Now, very simple. Listen to me carefully. Inilah dia takrif, okay? Diabetes. Diabetes merupakan keadaan metabolik di mana, okay, seseorang itu tidak boleh apa? Tidak boleh memetabolismekan glukos. Dia semua benda boleh, protein boleh makan, lemak boleh makan, tapi dia ada satu masalah. Bila you bagi dia karbohidrat, habis badan tersebut tidak boleh memproses karbohidrat dengan betul. Apakah contoh karbohidrat kegemaran rakyat Malaysia? Nasi. And the problem is, nasi apabila sudah hadam bertukar menjadi glukosa. In English, glucose. Bahasa pasar, gula. Same thing lah. So now, mengapa orang dapat diabetes? Dua sebab. Yang pertama, badan dia tak boleh menghasilkan insulin. Boleh ingat hormon? Insulin. Yang kedua, badan dia memang menghasilkan insulin, tapi sel-sel dalam badannya tak boleh mengenali insulin. Itu problem, okay? Now, mana masa awal diabetes, seseorang akan menjadi dalam keadaan ini. Mula-mula seseorang itu tak boleh mengenali insulin. Lama kelamaan, badan dia tak hasilkan insulin lagi. Okay? Now, apakah tugas insulin? Buatlah bahasa paling senang. Now, listen to me very carefully. Katakan ini, rostrum di depan ini merupakan sel. Okay, faham? Saya merupakan apa? Saya merupakan insulin. Okay, saya insulin. Ini ialah sel badan. Apakah tugas insulin? Insulin akan memasukkan glukosa darah ke dalam sel. Boleh faham? Ini ialah darah. Dalam darah ada apa? Gula. Glukosa dari mana? Makan 2 pinggan nasi. Wow, banyak glukosa dalam darah. Glukosa ini mesti dimasukkan ke dalam sel. Tapi mesti ada siapa? Mesti ada siapa untuk memasukkan glukosa? Kita memerlukan, tak dengar? Insulin. Insulin akan mengetuk pintu sel. Sel buka pintu, glukosa masuk. Okay? Now, badan kebanyakan orang di sini insulin biasa, no problem. Insulin ketuk pintu, sel buka pintu, sel buka, glukosa masuk. Bagus ke tak bagus? Bagus. That is what we want. Supaya sel boleh menggunakan glukosa. Orang diabetes, dengar, gula di sini, sel di sini, insulin ketuk, sel seolah-olah bengkak. Dia tak mahu buka pintu. Insulin ketuk 15 kali pun sel tak buka pintu. Akhirnya glukosa tinggal di dalam keluar. Luar. And paras glukosa darah semakin bertambah. Itulah diabetes. Okay, so now seterusnya, insulin adalah hormon. Semua orang akan tanya, siapa menghasilkan insulin? Yang bernama pankreas. Pankreas menghasilkan insulin. Berapa pankreas saya ada? 2. Siapa ada 2? Boleh pakai satu. Mana ada 2 pankreas? Apa? 1. Mana ada 2 jauh? Pankreas is a single organ, only have 1 pancreas. Okay? Mana pankreas? Di belakang perut. Apakah tugas insulin? Insulin adalah apa? Hormon yang mengubahkan glukosa kepada tenaga yang digunakan oleh sel. Ini saya terdengar cerita. Dulu ada 3 orang, okey? 3 orang yang ada sakit jiwa masuk ke dalam apa? Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. 3 pun masuk. Doktor cakap selepas selepas 1 bulan, ketiga-tiga bila doktor tanya ada gila tak? Saya kata saya tak gila. Okey, orang gila tak akan mengaku dia gila. So doktor cakap sangat senang. 1 bulan tinggal sini. Selepas sebulan, kalau you pass dalam ujian kecil, anda boleh keluar dari hospital Tanjung Rambutan.
So doktor cakap, okey, pesakit pertama masuk. Satu salah jawapan, masuk paling 3 bulan. No problem. Apa ini? Telinga. Apa ini? Mata. Apa ini? Dia cakap tangan. Oh dia salah lagi. Ini mulut. Masuk paling 3 bulan. Pesakit kedua, apa ini? Telinga, mata. Apa ini? Mulut. Apa ini? Pipi. Wah, not bad man. Apa ini? Dia cakap dahi. Alah, salah. Dagu kan? Masuk balik. Again. Berapa bulan? 3 bulan. The last one was very smart. Oh, yo. Dia macam sudah belajar anatomi. Apa ini? Dia cakap, wah, telinga, dahi, dagu, pipi, hidung. Very good man. Okay, bahagian di atas ni apa dia cakap? Hati, kemudian perut. Oh, everything perfect. Lutut, everything correct. Doktor said, fuh, I give up lah. You hanya boleh keluar. Congratulations, anda telah mendapat semua jawapan betul. Keputusan yang cemerlang. Dan pesakit cakap, tentulah doktor, saya seorang yang pandai. Saya menggunakan paru-paru saya. Masuk balik 3 bulan. Okay, then kawan dia diam, kita akan bahas. Okay, so inilah dia. Okay, so pancreas ada berapa? Only one pancreas. Dulu saya first job Health University. Tahu Health University ya? Dekat Damansara ada Health University. Saya ajar sana. Orang yang buat apa? Mass communication. Dalam bahasa Malaysia cakap apa? Mass communication. Orang yang nak menjadi ahli apa? Membaca berita di televisyen, okay? Membuat event management, semua mass communication. Orang student mass com tak pandai biology. Saya ajar mereka biology. Jawapan mereka semua saya takut nak mati pun. Saya tanya mereka, apakah kelenjar yang berada di sini? Nama dia ialah kelenjar thyroid. Satu perempuan jawab, sini kelenjar apa? Dia cakap testis. Testis ni. Oh my god. Dari sini testis, bawah sana thyroid. Oh my god. Semua terbalik. Ini macam ni student pun ada. Macam-macam jawapan. So pancreas ialah hormon yang menghakim. Pancreas ialah kelenjar yang menghasilkan insulin. Okay. Tapi bad news, kita ada satu pancreas. Kalau semua orang ada 2 pancreas, kita tak dapat pancreas. But we only got 1. Too bad, okay? As you can see that. Nah, inilah cantik gambar pancreas. So anda boleh ingat, this is your pancreas. Dia di belakang perut. Perut is somewhere here. Behind your perut is your pancreas. You only have 1 pancreas. Tolong jaga pancreas anda dengan betul. Orang yang selalu makan makanan yang dimasak, nasi goreng lah, pizza lah, lasagna lah apa, dia punya pancreas terlalu banyak wear and tear. Ada 2 jenis orang. Satu yang makan makanan yang mati. Apa makanan yang mati? Nasi goreng, pizza, okay, all of that, KFC, whatever, semua makanan mati, tak ada enzim. Yang kedua ialah makan makanan mati. 50% makan makanan yang hidup. Dr. Haris, mana ada makanan hidup? Makanan hidup adalah makanan dalam bentuk mentah, raw. What is raw you can eat? Apa yang boleh makan mentah? Ulam, very raw. Buah, vegetables, salad, all makan raw kan? Siapa yang makan raw food, dia punya pancreas tahan lebih lama. That is the trick. Very. Okay, so now every day cuba makan 50% dead food, 50% living food like salad, fruits, vegetables, ulam, all very good for health and you must take. Very important, as you can see that. Now, apakah bacaan normal? Oh, ini you must know. So bacaan normal, okay? Bacaan glukosa berpuasa. You mesti berpuasa berapa jam sebelum buat ujian? 12 jam. All of these I'm telling you so you guys know, And bacaan anda mestilah di bawah 6.0. Sekarang masa sudah susah. GST datang, bacaan pun sudah lagi rendah. Sekarang dia cakap 6 tak bagus. Dia nak bacaan kurang daripada 5.6 yang terbaru di Malaysia. So kalau bacaan anda 5.7, dia cakap anda sudah dalam sempadan diabetes atau normal. So inilah dia, the test that we have to do. And siapa yang ada bacaan di bawah 6, very good. You punya glukosa sangat baik. Tak ada diabetes. Tapi sekarang banyak orang minum bacaan sudah 5.8,
dalam 2-3 bulan dia akan masuk kelab Persatuan Diabetes Malaysia. Okay, apa? Membership percuma seumur hidup. Okay, now kalau bacaan anda melebihi 7 dalam 2 ujian, maksudnya anda mempunyai apa? Anda mempunyai diabetes. Kalau saya pergi buat test 7.5, doktor kata, you mungkin ada diabetes. You datang balik selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu balik 7.2. Doktor cakap, sorry brother, confirm you ada diabetes. Ini ubat, makan. Oh, banyak ubat. What to do? Tak jaga, makan. Akhirnya inilah masalah. Okay, ada orang dia buat bacaan glukosa darah yang rawak. Rawak bermaksud apa? Dia mengambil ujian selepas makan. In English is called random glucose. Okay, now kalau you buat mungkin 3 petang, you pergi Mid Valley, ada orang ada sedikit penduduk sana, buat ujian 11.8, mungkin ada diabetes. Tak boleh melebihi 11.1. Tapi mana bacaan yang lebih penting? Bacaan rawat atau bacaan berpuasa? Berpuasa. Remember, berpuasa is more accurate. Mesti kurang daripada 6 supaya anda adalah sihat. Okay. Now, so kita ketahui bahawa bacaan glukosa yang rawak yang kurang daripada 7.8 bagus. Okay. Bacaan rawak di antara 7.8 dan 11.1, anda berada dalam sempadan. Apa dipanggil sebagai sempadan? Borderline. Doktor cakap, you may get diabetes in 3 months. And ada berita buruk. Diabetes adalah penyakit keturunan. Kalau mak you atau ayah you ada diabetes, anda adalah calon yang berikutnya yang akan mendapat diabetes. Dia diwarisi. Mestilah bila mak bapak bagi you dia punya rumah, bagi you dia punya duit bank, dia pun bagi you dia punya penyakit. Semua dalam satu hamper yang cantik. Okay? Ditulis atas hamper, buy one free one. Ambil harta, ambil penyakit. Diabetes ialah penyakit yang diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya. Bad news. So, siapa yang ada father or mother diabetes, be very careful. Saya tahu ada family, semua ada adik-beradik ada diabetes because the father or mother diabetes. Everybody one after another. Everybody got diabetes as you can see. Dr. Harish, berapa jenis diabetes ada? Ada 4 jenis diabetes. Okay. Yang pertama ialah jenis 1. You ada tengok tak orang diabetes selalu bawa bersama mereka itu suntikan insulin? Ada tengok tak? Sebelum makan dia suntik tu, dan pergi jatuh makan. Ada tengok? Itu ialah jenis 1. The first one. Okay, what do I call it? IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. The first one. Yang kedua ialah dia ada diabetes tapi dia tak perlu suntik. Dia hanya makan apa? Ubat sahaja. Dan ubat diabetes di Malaysia ialah apa? Metformin. Paling popular. Siapa ambil metformin? You was that time? Sure got one metformin. Wah, bila jumpa doktor macam kacang putih dia bagi metformin ambil 2 bulan. Okay. Jenis 2. What is NIDDM? Non-insulin dependent diabetes mellitus. Ada orang dia dapat diabetes semasa kehamilan. Itu ialah jenis ketiga, gestational diabetes mellitus. Now, listen. Wanita yang dapat diabetes semasa kehamilan, selepas melahirkan anak tak ada lagi diabetes, jangan sangat gembira. Kerana bila you dapat diabetes semasa kehamilan, okay, selepas 5 atau 10 tahun anda akan mendapat diabetes. You will get diabetes. Is amaran. I'm coming very soon. Okay. And the last one adalah apa? Pre-diabetes. Apakah dia pre-diabetes? Pre-diabetes ialah anda ada dalam apa? Sempadan atau borderline. Apa yang dipanggil kalau anda tak jaga, okay? Kalau anda tak jaga, anda akan mendapat apa? Diabetes. Okay? So we can see that. Sorry. So pre-diabetes ada 2. Satu ada impaired glucose homeostasis, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance. We won't go into the details. Okay, it's very technical. Okay, takut nanti tak faham. So far kan understand? Boleh faham? Faham.
Ubat-ubat untuk diabetes untuk tunjuk anda saja. Nama dia semua pelik-pelik lah. Okay? Inilah ubat untuk diabetes. Banyak sulfonylureas, non-sulfonylureas, okay? Metformin mana? Metformin. Metformin adalah buy one night. Semua kebanyakan rakyat Malaysia take metformin. So many lah. These are all the names just for your okay? Apa ubat diabetes buat? Tugas ubat diabetes. Pertama, dia merangsangkan sel beta pancreas merembeskan. Tahu tak apa merembeskan? Menghasilkan insulin. Orang diabetes satu problem, dia tak ada insulin. Kedua, dia mengurangkan penghasilan hepatic glucosa. Apakah maksud hepatic? Hepatic bermaksud gula yang dihasilkan oleh hati anda. Dia kurangkan itu. Yang ketiga, dia menambahkan kepekaan insulin supaya apabila insulin ketuk pintu satu kali, sel buka pintu. Wow, ubat boleh buat banyak benda. Yang keempat, dia melambatkan penyerapan karbohidrat. Semua nasi yang you makan, roti putih yang you makan, semuanya karbohidrat. Sedap, semuanya bertukar menjadi gula. Okay, so inilah dia ubat untuk mengurangkan paras glukosa yang diambil secara oral. Oral maksud apa? Telan. Okay, I nak tanya, orang yang makan ubat, dengar ke tak dengar? Diabetes jenis 1 atau jenis 2? 2. Tak dengar, tak ada jawapan. 2. Yang makan ubat diabetes jenis 2. Yang suntik insulin diabetes jenis 1. Now you know already, guys, go for lifetime. Suntik, you 1, 2. 1, 2. Okay, 1 tak akan menjadi 2. 1 sudah pangkat paling tertinggi. 1 will remain 1 for lifetime. But Acik, don't be so happy. 2 boleh menjadi 1. Dia tak mau, ada tambah 1. 2, kalau you tak ambil ubat dengan betul, tak jaga makanan dengan betul, anda akan dipromosikan kepada 1. Careful lah. 2 can become 1, but 1 will remain 1. Kalau you makan Celbex, okay, then yes, anda nak keluar dari persatuan diabetes. Betul tak? Yes, that's what you do. Inilah dia panduan makanan diabetes. Makan karbohidrat kompleks. Dr. Harish bagi saya satu contoh karbohidrat kompleks. Beras perak. You tak suka saya beras perak. Tak sedap. Tak sedap, but dia sangat baik untuk badan anda. Semua benda yang sedap tak baik untuk anda. Semua benda yang tak sedap baik untuk anda. Beras perak. Lagi doktor, oats. Oats is very good for diabetes. Oats is good. Barley. Siapa suka makan barley? Minum barley. Very good. Okay. Now, bagi suri rumah wanita di sini, kalau you bagi suami anda minum barley setiap hari, dia tak suka minum. Betul tak? Siapa suka minum barley? Kalau ditanya orang, what is your favorite drink? Dia cakap Coca-Cola. Wah, ada kelas. Tapi kalau ditanya orang, what is your favorite? Dia cakap barley. Ya, ada kelas pun. But, which is better? Coca-Cola atau barley? Barley. Nah, banyak wanita yang datang kepada saya cakap, Doktor, hari ini bagi suami minum barley setiap hari. Barley tahu sikit saja, barley just half a teaspoon of sugar, just to give the taste lah. Okay, dia tak mau minum, cakap tak sedap. So, saya memberi mereka formula. Nah, wanita semua dengar, very easy. Lelaki jangan dengar, okay? Now, what happens is very easy. Apa you want, bila you beli nasi putih dan beras putih untuk makan di rumah, you beli 9 kilo, you taruh 1 kilo barley dalam. You campur. Barley warna apa? Putih. Beras putih, you campur. Setiap hari you masak, ada barley dalam. Dia tak akan perasaan. Dia won't know kan? Okay? Dia won't know. Bila dia makan, dia mata macam buta. Kebanyakan orang buta sedikit. So very easy. Every day dia makan. Betul? So do that. Kalau bulan pertama dia tak komplain, bulan kedua 2 kilo pagi, 8 kilo pagi. Very easy. Every day will be pagi. See? Makanan kompleks, fruits and vegetables. Now musuh utama diabetes ialah fats, oil and sweet. Fats apa? Lemak. Oil apa? Minyak. Sweet apa?
benda yang manis. Okay, now diabetes, ada orang cakap boleh makan semua buah-buahan. No. Diabetes tak boleh makan nombor satu yang paling durian. No. Kalau nak makan sedikit saja untuk rasa boleh. Okay, durian very high in sugar. That's why I can see very good writing on smart. Thank you sir, very good. Durian very high in sugar. Number 2, tembikai, watermelon very high in sugar. Number 3, nanas very high in sugar. Number 4, chiku very high in sugar. Oh my god. What else high in sugar? Okay, number 5, mangga very high in sugar. Kelima-lima ini boleh makan, tapi makan sedikit saja orang diabetes. Apa nak bagi orang diabetes? Okay, yang sederhana, papaya. Okay, papaya is not so bad. Sederhana. Yang sederhana, pisang okay, not so bad. Pisang okay, papaya okay. Yang paling okay bagi diabetes, apple. Apple, red and green, very good. Why? Dia bebaskan gula secara perlahan-lahan. Very important. Take down all these things. Nobody will tell you this, I'm telling you. Okay? Sorry, kiwi comes under what? Tengah-tengah, middle. Okay? Apple, green and red. Orange, good. So diabetes not bad. And guava, you tak guava? Guava sudah campur batu, very good. Tapi orang Malaysia, guava macam ini besar, campur asam powder banyak. Asam powder cukup banyak. Berbeza. Banyak dimasukkan jangan. Okay? So inilah dia. So kita very often for that. Okay? So seterusnya, so inilah saya minta apa buah nak makan sekarang. Kenal lah. So buah yang bagus dimakan and buah yang tidak harus dimakan. So itulah dia bagi pesakit diabetes. Dan apa yang diabetes harus makan? Number 1, makan karbohidrat kompleks, buah-buahan dan sayur-sayuran, sumber protein tanpa lemak, makanan tersu rendah lemak dan lemak yang sihat. Okay? Diabetes boleh makan banyak, perlukan banyak serat. Serat panggil apa dalam English? Fiber. Dia mesti ada serat. Kalau tak ada serat, anda mendapat sebelit. Okay, kalau you tak cukup serat, anda akan mendapat apa? Sebelit. Okay, so itulah problemnya. And kalau nak makan protein, cuba makan protein tanpa lemak. Okay, dan makanan terusu rendah. Apa cakap terusu rendah lemak? Dalam English low fat. Okay, orang yang ada kolesterol, orang yang ada lemak darah, please take low fat. I know low fat is not tasty, but that is lebih baik. Okay, so that is diabetes. Apa yang anda harus makan? Lemak sihat melambatkan pengosongan gastrik dan anda akan kenyang untuk lebih lama. Okay, kau dengar. Apakah lemak yang baik? Lemak mana ada baik, Dr. Harish? Ada satu lemak yang sangat baik untuk anda. Nama dia omega 3. Ada dengar omega 3? That is a very good fat. Omega 3 ada 2. Satu ialah DHA. Pernah dengar? DHA ialah docosahexaenoic acid untuk apa? Satu lagi EPA untuk apa? Omega 3 is very good, terutamanya bagi orang yang ada apa? Kolesterol yang tinggi. Omega 3 is very good. Mesti ingat omega 3. Okay, ada omega 3 dan omega 6. Which is better for me? Omega 3. Okay, omega 3 juga dijumpai dalam ikan yang yang dicari dan dapati daripada lautan yang sejuk airnya, cold water fish, like what? Salmon and tuna. They have got a lot of omega 3. Okay, now wanita yang mengandung, okay, you must take omega 3 yang dicukupi supaya baby yang dihasilkan pandai, clever baby. Okay, because we need omega 3 for the twins, the baby is smart. Okay, so wanita mengandung omega 3 tak cukup, anak pun perkembangan otak tak bagus. So omega 3 is lemak yang baik, seperti yang kita boleh lihat di sini ya. And biasanya individu yang mempunyai keperluan nutrien yang tidak mencukupi syarat dikenal pasti. Ada tak mana-mana klinik di Malaysia? Masuk klinik, doktor akan cakap ni, berdiri sini, anda kekurangan magnesium. Mana ada ujian? Anda kekurangan zinc. Tak tahu, tak ada. Kebanyakan orang adalah
kekurangan mikronutrien. Dr. Harish, apa ni mikronutrien? Vitamin, mineral dan phytonutrien. 3 benda. Very happy about writing that. Remember, vitamin, mineral, phytonutrien. Inilah mikronutrien. Kebanyakan rakyat Malaysia kekurangan mikronutrien. Ada makronutrien? Ada. Makronutrien kita semua pandai makan. Karbohidrat, wah, selalu makan banyak. Lemak, makan banyak. Protein, makan banyak. Yang tak cukup ialah vitamin, mineral dan phytonutrien. Phyto, F-I-T-O. Okey, siapa boleh beritahu apa maksud phyto? Phyto maksud apa? Phyto bermaksud ianya berasal daripada tumbuh-tumbuhan. It is from plant. That is the meaning of phyto. Phytonutrien. Okay? So anda boleh melihat, lihat sekolah perubatan yang terbaik di dunia, Harvard. Mana Harvard Medical School? Amerika. Apa dia cakap? Okay, suplemen harian pelbagai nutrien adalah wajib untuk kebanyakan orang. Okay, kemudian ada jurnal yang paling unggul di dunia, JAMA. Okay, the Journal of American Medical Association mengatakan bahawa suplemen multinutrient adalah pilihan yang bijak. Very important. Okay, so tapi saya baru tanya 2 minggu lepas, berapa orang yang makan 3 hingga 5 hidangan sayur-sayuran? Angkat tangan. 1, 2. Lain tak ada sih. Tak cukup phytonutrient, tak cukup vitamin, tak cukup mineral. That is the problem. Okay, seperti yang kita dapat melihat. Okay, now lihat orang yang ada diabetes dengan. Okey, apa yang penting ialah anda mesti memakan. Okey, apabila anda ada diabetes, keperluan zat makanan akan menjadi lebih tinggi. Okey, you can see that. Nah, orang dengan diabetes selalu mempunyai magnesium yang tak mencukupi. Macam mana you tahu apa yang ada diabetes magnesium tak cukup? Dia selalu suka, kalau badan you sentiasa mengidam benda-benda manis, you always crave for sweet or sugar. That means badan anda kekurangan magnesium. Anda tanya satu benda, Cellmax ada magnesium tak? Yeah. Cellmax ada paling banyak magnesium kerana dia ada satu benda yang berwarna hijau. What is that? Chlorophyll. Very good. Chlorophyll ialah paling kaya dengan magnesium. So Cellmax is very rich in magnesium. Perfect for a diabetes person, as you can see that. Okay. Now, individu yang diabetes juga mengalami kekurangan apa? Zinc. Banyak kekurangan. Memang diabetes selalu kekurangan magnesium, selalu kekurangan zinc, dan selain daripada itu, dia juga kekurangan kromium. Banyaklah. That is the problem. Soalannya, Cellmax ada magnesium tak? Ada. Cellmax ada zinc tak? Ada. Cellmax ada chromium tak? Ada. Perfect for diabetes. If you give diabetes patient Cellmax for about 2 weeks or 3 weeks continuously every day, you see lah after 3 minggu sebulan, dia punya paras gula berpuasa will drop. Mesti 100%. I bet all the findings ini semua mesti dia akan jatuh punya. And kalau dia ada luka dia mula sembuh. Ni, luka ada luka sembuh. Magnesium, chromium, zinc, everything will become okay. See that? Okay? Now, individu yang ada diabetes selalu kekurangan apa? Selalu kekurangan potassium, selalu kekurangan magnesium, selalu kekurangan zinc. Okay, so inilah dia masalah pesakit diabetes. So, but you go to the doctor, saya diabetes, dia tak akan berikan anda zinc, dia tak akan berikan anda chromium, dia berikan anda apa? Metformin. You see how important is mineral adalah sangat-sangat penting. Okay, akibat daripada kekurangan zinc dan chromium adalah lambat untuk muncul. Badan saya boleh menjadi kekurangan zinc paling banyak. Tak ada simptom, tak ada tanda-tanda, so I won't know. Tapi bila I ambil zinc dan chromium,
badan saya akan melakukan pembaik pemilihan. Individu yang mempunyai kekurangan micronutrient adalah paling mungkin untuk terkena panas. So apakah jawapan? Satu benda yang ada semua mineral ini, what's the answer? Memang AFA. AFA ada semua mineral ini. So when you take AFA, ada dua kebaikan. Satu, membekalkan apa? Vitamin, mineral, phytonutrients. Dua, dia merangsangkan penghasilan sel stem. Two good news for those who take AFA. Now very quickly, magnesium. Wow, tengok tugas magnesium. Terlibat dalam 300 fungsi enzim. Oh my god, kalau badan tak cukup magnesium habis, man. Pesakit diabetes selalu kekurangan magnesium. Every time. Kekurangan magnesium mengakibatkan intoleransi glukos. Apa maksud tu? Tak boleh makan banyak nasi. Makan banyak nasi, next day pagi cek gula, tinggi. Tak boleh, cannot. Okay? Salah satu kekurangan yang paling lazim bagi orang diabetes ialah magnesium. Dr. Harish, mana nak dapat magnesium? Senang saja. Semua benda yang berwarna hijau ada magnesium. Why? Benda berwarna hijau dia ada apa? Chlorophyll. Chlorophyll dibuat daripada apa? Very easy. Okay? Benda lain yang ada magnesium, tofu, kacang, jelma gandum, bread dan juga bayam. Wah, bayam very good. Lord, very good. Okay? Mesti makan bayam, kangkung, very good, sawi. Lord, very healthy. Okay? Greens are very rich in magnesium. Then, Dr. Arif, apa lagi yang magnesium? Wah, ada gambar untuk anda pun supaya boleh ingat. Cantik-cantik, susah-susah cari gambar for you. Badam. Siapa ada anak yang pergi ke sekolah? Siapa ada anak yang masuk University College? Every morning bagi dia apa? Bagi dia 4 atau 5 badam. You pun boleh makan. Badam mempunyai vitamin B12 yang penting untuk otak. It's very good for the brain. Orang India, ancient time, dia tak boleh beli badam because badam mahal ke murah? Very expensive. Itu apa dia buat? Dia selalu jimat duit. Selalu pagi dia bagi anak-anak dia pergi sekolah, dia bagi 4 biji badam, 4 biji badam. Why? Supaya anak mempunyai memory yang tinggi. Badam is very good for memory. Even you can take it every day, 4 or 5. Don't tell me tak boleh beli 4 atau 5. And why? Starbucks coffee boleh beli RM12. Badam tak boleh beli. Badam very good. Kacang Brazil, yes, very good magnesium. Biji labu tahu tak? Tahu. Bahasa English, pumpkin seeds, very good for health. Bijan tahu bijan? Tahu. Bijan is very good. Sesame seeds English. Okay. And then biji bunga matahari. Oh, ini ada jual. Apa nama dia? Sunflower seeds. Sunflower seeds. Nama biasa? Kuaci. Very good. Ini dua, biji bunga matahari dan biji labu, sangat baik untuk orang lelaki. Why? Untuk bahagian mana? Prostat. Very clever. So they won't get masalah prostat. Selepas 50, you punya bank account menjadi lebih besar. Tapi selepas 50, you punya prostat pun menjadi lebih besar. Very good for men. And the last one, flaxseed. I nak tanya, siapa pandai ni? Flaxseed kaya dengan satu lemak. Lemak apa? Kita tak flaxseed. You cari di organic shop. Cari, ask them, can you give me flaxseed? Every petang makan sebesar 50 sen punya coin. Flaxseed, makan ada petang. Very good food. Excellent. Flaxseed ada kaya dengan lemak apa? Come on. Write down, flaxseed kaya dengan omega 3. Flaxseed is very rich. Flaxseed adalah sejenis benih daripada tumbuh-tumbuhan. Very good for the heart. Diabetes, you take it every day. Kedai penjual organic, you know organic shops? Organic shop, you ask them flaxseed. Every morning or evening, you take 1 tablespoon, masuk tangan, makan sedikit-sedikit. Just eat it raw. Very good for the heart. This is what you must eat every day. You tahu tak? Saya bagi syarahan satu perempuan yang sangat pandai. Apa dia buat tahu? Dia balik rumah, dia ambil badam,
kacang resin, biji labu, bijan, bunga matahari, biji flax, dia campur semua. Wow, so clever lady ya. She mix all and she make a big container masuk dalam. Setiap pagi dia makan satu serving 50 cent coin. Setiap petang dia makan satu, 2 kali sehari makan. Wow, very clever. She gets everything. Very intelligent lady. She did that. Tak payah pergi cari satu-satu, dia campur semua. And she was smart. Dia cakap rasa tak ada manis, dia masukkan beberapa kismis. Tahu tak kismis? She put a bit of kismis, so it's nice to eat. Very intelligent. You must go back and do this. Salin 6 ini pada rumah buat. Can very good. This is very important. Chromium. Now chromium very important for diabetes. Mengapa? Chromium membantu fungsi insulin. Kekurangan chromium juga mengakibatkan insulin resistance. And kebanyakan makanan yang kita makan tak ada chromium. Chromium sudah dikeluarkan. Okey, apa yang mengawal darah, apa yang mengawal paras glukosa darah? Chromium. Chromium adalah sangat penting. Dan berita buruk, pesakit diabetes biasanya mengalami kekurangan chromium dalam badan. Oh, itu problem Okey, penyelidikan menunjukkan bahawa suplementasi chromium membaik pulih intoleransi glukosa, diabetes kehamilan dan diabetes yang diinduksi oleh kromosom sehingga. Wah, ada lagi jurnal-jurnal this one. Okay, I give you all the reference. Zinc. Pesakit diabetes juga banyak kekurangan zinc. You tahu siapa-siapa yang ada luka? You tahu tak orang diabetes ada luka yang tak boleh sembuh? Dia macam, tapi kalau tak sembuh jadi gangrene, kena apa? Kena potong. So if you know anybody yang ada luka macam itu, dua benda you boleh berikan. Berikan mereka mineral zinc. Zinc boleh menyembuhkan ulcer kulit atau luka kulit. And lagi satu, give them Cellmax. Dua, kalau luka tu betul-betul nanah lah, basah lah, bagi dia 3 Cellmax a day. You see, within 3 or 4 days, okay, very very fast. Those who have got problems, you just take and be okay. Okay, because AFA ada banyak zinc. Very okay, as you can see that zinc penting dalam apa? Wah, look at the last one. Pembentukan insulin, penyimpanan insulin, perimbisan. Penting ke tak penting? And zinc juga penting untuk reproduksi. Okay, fungsi reproduksi. Itu apa yang dikatakan sebagai jantina lelaki dan perempuan, for reproduction. Untuk wanita hamil, lelaki menghasilkan sperma yang sihat. Ada orang lelaki sperma dia tak sihat, tak boleh berjalan, dia pusing-pusing, tak boleh berjalan. Your sperma must be very fertile. Untuk sperma yang baik, you need zinc. Zinc is very important. Berapa mineral? Pertama, lupa ni, magnesium, pandai. Kedua, tak dengar, chromium. Ketiga, zinc. Kita boleh melihat inilah makanan yang mengandungi zinc. Kebanyakan kita tak suka makan zinc. Don't like fruits and vegetables. Okay? Kalsium. Wanita Malaysia tak dapat kalsium yang mencukupi. Wanita mesti mendapat berapa miligram kalsium sehari? 1000 miligram. Lelaki perlukan berapa? 800 miligram sahaja. Okay? So kita melihat kalsium diperlukan dalam modulasi sistem imun dan perimbisan serta tindakan insulin pankreatik. Okay, brokoli ada banyak kalsium. Okay, makanan tenusu ada banyak kalsium. Terutamanya orang India yang selalu suka makan yogurt. Bahasa Malaysia panggil apa? Daging. You know daging? Orang India buat daging di rumah. You know, tairu, muru, you know that? That is very good for your colon. So anda tak akan mendapat kanser colon. Mengapa? Apa ada dalam daging? Dalam daging ada bakteria yang baik. Ada bakteria baik pun tak? Ada. Dalam usus anda ada 2 jenis bakteria, baik dan jahat. Dalam daging semua bakteria baik sahaja. Dr. Harish, apa nama bakteria yang baik? Bakteria yang baik dipanggil sebagai tapi probiotic. Very clever. Bakteria baik dipanggil probiotic. So those who ambil daging
selalu dia punya usus kuat, tak akan mendapat kanser usus. No problem. Okay, so we can see that. Now Singapore is one country yang ada banyak kanser kolon. Singapura banyak rakyat yang berawak Cina, bangsa Cina. Chinese people tak ada makan langsung yogurt. Dia makan yogurt tak suka, tenun tak suka. Okay, so they always have problems with colon cancer. Okay, the lowest in Malaysia for colon cancer is orang India. Because orang India always makan yogurt. Okay, and Chinese selalu mendapat apa? Osteoporosis. Apa osteoporosis? Tulang rapuh. Malaysia nombor 1 dapat osteoporosis warga Cina. Why? Because tak suka susu, tak suka daging. And wanita. Second, Malay. Third, Indian. Okay, so semakin cerah kulit anda, semakin tinggi probability anda mendapat osteoporosis. Amerika ada orang kulit hitam dan kulit putih. Siapa dapat osteoporosis? Kulit putih. The black women were very strong. They punch you in the eye. Very strong. They're both. Okay, as you can see that. Ini tak pernah dengar. I bet you. Selenium bersifat seakan-akan sama insulin. Dia membantu pengawalan glukosa darah dan menghilangkan kesan negatif apa? Diabetes. You tahu tak orang yang ada diabetes, kebarangkalian dia mendapat penyakit jantung adalah 2 hingga 4 kali lebih tinggi daripada orang yang tak ada diabetes. Very careful. Berapa keratus rakyat Malaysia ada diabetes? Hari ini 15%. Tinggi ke rendah? Very high man. Every 100 people 15 has diabetes. Reported unreported berapa? Ada orang dia ada diabetes, dia sendiri tak tahu kerana tak pergi untuk apa? Vitamin A, berita baik bagi wanita, very good for skin and very good for mata. Orang yang tak boleh lihat pada waktu malam, rambut malam, tak boleh driving malam, your mata not good, vitamin A tak cukup. Dalam bentuk apa? AFA dan Cellmax ada vitamin A. Vitamin A dalam Cellmax dan AFA hadir dalam bentuk apa? Hadir dalam bentuk beta carotene. Ada dengar? Beta carotene adalah provitamin A. Oh, banyak informasi hari ini kan? Okay, you can see that. Vitamin B3. Biasanya pesakit diabetes ada paras B3 yang rendah. Mengapa? Kerana dia ambil banyak ubat. Dan apabila you ambil metformin menyebabkan B12 anda berkurang. You teruk apabila mengambil metformin, B3 berkuranglah, B12 berkuranglah. Apa berlaku seterusnya? Lihat. Orang yang mengambil metformin warna biru, orang yang tak mengambil metformin, kita dan you orang normal. Siapa ada vitamin B12 yang rendah? Metformin atau tak ambil metformin? Yang mengambil metformin, vitamin B12 dia rendah. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Thank you. Ada lagi tak? Ya. Kalau you ambil metformin lama-lama, you punya folic acid pun lebih rendah. Inilah side effects of metformin. Tapi apabila you ambil metformin, Dr. Harish, homocysteine saya bertambah. But homocysteine baik atau jahat? Jahat. Kalau homocysteine bertambah, kebarangkalian mendapat serangan jantung akan menjadi tinggi. Homocysteine increases the risk of getting a heart attack. That is homocysteine. So kalau you nak pergi ke hospital IJN nak cek darah, cakap doktor, I nak cek homocysteine doktor. Wah, you tahu homocysteine? Wah, homocysteine kena bayar RM15 lebih, atau RM20 lebih, dia akan cek. Kalau homocysteine tinggi, that means you akan mungkin mendapat heart attack dalam 3 atau 6 bulan. Very careful. It's a bad thing. Write down the name, as you can see that. Diabetes kena hilangkan apa? Number 1, jangan makan makanan yang diproses banyak-banyak. Okay, pemanis tiruan yang paling teruk. You ada dengar tak? Aspartame. You pergi hotel, ada orang suka ambil gula, ada orang suka ambil artificial sweetener. Pernah dengar tak Equal? Dengar Equal? Splenda, Equal, dia ada gambar.
satu ialah memanis tiruan. Dia mengakibatkan apa? Cancer. Don't take artificial stevia. Stevia is good. Stevia is a natural plant symptom. Okay, very good. Okay, excellent. Jangan ambil gula atau high concentrate syrup. Jangan ambil GMO. Apa GMO? Genetically modified organism. In Malaysia, semua soybean ialah GMO. That's it. You pergi beli soybean asli daripada kedai organik mahal. Banyak tomato pun sudah GMO sekarang. You ada tengok tak apple yang besar-besar dekat-dekat. Pernah tengok? All GMO. Jangan makan makanan GMO. Cuba try your best wherever you can. Okay, kurangkanlah. Okay, then news. Aspartame link to what? Cancer. Don't take pemanis tiruan. High corn fructose syrup, a double risk. Cancer. Now, mereka telah memberikan aspartame equal kepada tikus selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa berlaku pada tikus? Tengok, tikus yang makan equal. Ada apa sini? Ketumbuhan, cancer. Ada apa sini? Cancer. Ada apa sini? Oh my god, kesian. They give a lot of aspartame kepada tikus. Dalam 3 bulan, huge tumor. So, don't take artificial sweeteners. Kalau you pergi hotel, you nak minum manis, masuk gula biasa. Gula merah. Don't take artificial sweeteners. Okay, lot of news for y'all. Okay, komplikasi diabetes. Number 1, luka tak boleh sembuh. Tak cantik, it's very ugly. Number 2, bad news for lelaki. Okay, mati pucuk. That's another one. Diabetes mengakibatkan lelaki mati pucuk. You cannot have sex the normal way. Okay, very difficult. And then dia ada masalah, dia menjadi frustrated. Dan dia pergi cari Viagra, Bagra, Chagra, cari yang semua benda. Pergi ambil Viagra, ada side effect tak? Viagra mengakibatkan apa? Jatuh. Tahu tak? In Bangkok, there was one man, 60 tahun. Okay, dia ambil Viagra. Okay, dia want to have sex with the Thai girl. Halfway, tengah-tengah dia mengadakan hubungan seks, dia dapat heart attack. Because dia ambil Viagra. Orang yang ada penyakit jantung tak boleh ambil Viagra. Dia ambil Viagra because they want to have sex. Take halfway dia serangan having sex, dia jatuh. Tu perempuan pun takut apa berlaku. And he died. Viagra is very dangerous. Okay, so this is the problem. Okay, you can see that. Inilah dia gangrene. Menjadi warna apa? Kulit. Okay, mata tak boleh melihat. Orang biasa, orang diabetes, mata pun kabur dia. Mata tumpuk banyak retina. What we call that? Retinopathy. A lot of problems. Diabetes, a lot of problems. Okay. So what is the revolution product that we have today? None other than we have got AFA cell stem. Saya telah terangkan kepada anda. Saya boleh ingat definisi cell stem. Sel yang berkeupayaan menjadi sebarang sel dalam badan dipanggil sebagai sel stem. Siapa hasilkan sel stem? Lupa lah. Bone marrow. Di bahasa Malaysia, susu tulang. Very good. Okay. Seterusnya, okay. Pada tahun 1990-an, American scientist telah menjumpai AFA, A-Farnesovenom floss equi, di mana dijumpai di Tasik, Clements, di Oregon City, okay, Oregon di Amerika Syarikat. And AFA, look at that, mengandungi 65 jenis vitamin, mineral, acid amino, beta carotene, acid lemak perlu, chlorophyll dan seterusnya. Wow, inilah dia profil AFA. Tadi saya ada cakap mengenai mineral. Ada tak magnesium? Ada tak zinc? Selenium? Calcium? Chromium? Everything is there, guys. Okay, ada tak phytonutrient? Ada tak antioxidant? Yes. B1, B2, B3, 5, 6, 9, 12, C. Carotenoid, ada vitamin A? Ada. Lycopene? Ada. Chlorophyll, salah satu sumber yang tertinggi di dunia. One of the highest is what? Is AFA. Okay, phycocyanin, phenylethylamine, semua pun ada dalam AFA.
Wah, perfect very good. Saya ingat saya tak mau beli kopi daripada Starbucks atau Coffee Bean. Saya masuk wang dalam Cellmax, minum satu sachet Cellmax tadi. That is better. You save some money. Okay, you save your health. Okay. Now, ini saya sudah terangkan. AFE ada 3 benda. Number 1, phenylethylamine. Untuk organ apa? Organ apa? Otak. Very good. Okay. Bagi kanak-kanak usul bagi orang yang nyanyi, pelupa, phycocyanin untuk to fight inflammatory dan juga peradangan. Polysaccharide akan membolehkan sel stem bergerak, tadi itu bermigrasi. Dan yang akhir sekali, dia mempunyai L-selectin ligand yang pergi ke sumsum tulang dan menyuruh sumsum tulang membebaskan sel. Ini hanya ada dalam AFA sahaja. Spirulina hanya ada phycocyanin. Dia tak ada L-selectin ligand, tak ada PEE. Spirulina doesn't have. That is the problem. Okay, ada orang tanya saya, Dr. Harish, mana ada lebih banyak chlorophyll? Spirulina atau AFA? Jawapannya AFA has a higher chlorophyll. Okay, very good. And inilah dia tasik. Okay, Clemens, inilah dia AFA. And kita sudah tahu AFA ada L-selectin ligand dan juga polysaccharide. Okay, kita tahu mengenai kedua-dua ini saya sudah terangkan. And apa yang penting, selepas mengambil 1 gram ekstra AFA, anda akan menambahkan sel stem anda sebanyak berapa peratus? 25 hingga 30%. Berapa juta sel stem baru? 3 hingga 4 juta. Saya tanya, dalam berapa ribu sel sumsum tulang ada 1 sel stem? 10,000. Very good man. Okay, 10,000. Very good. Okay, inilah slide yang paling penting untuk hari ini. Sel-sel stem dewasa, okay, dari sumsum tulang boleh menjadi sel pankreas beta yang menghasilkan insulin. Okay, and apabila sel stem anda dieramkan dengan glukosa, dia boleh menjadi sel penghasil insulin. Okay, bagi pesakit diabetes, keupayaan sel stem untuk bermigrasi ke pankreas adalah rendah. Orang diabetes, mana bahagian sudah rosak? Pankreas. Bahagian mana pankreas? Orang tanya anda, you jawab. Sel apa? Sel beta. He will ask you, no? You nak introduce to him AFA in the business. Okay, what AFA do on diabetes? Tell him. AFA akan membantu, okay, sel sumsum membebaskan sel apa? Stem. Sel stem akan mencari sel beta pankreas. Kerana orang diabetes dia beta pankreas sudah kaput. Okay, bagi pesakit diabetes, migrasi sel stem ke pankreas menambahkan kualiti kehidupan secara keseluruhan. Okay, and wow, this is the second best slide. Extract AFA merangsangkan migrasi sel stem sumsum tulang ke pankreas yang membeza menjadi sel pankreas beta penghasil insulin yang berfungsi. Okey, di dalam manusia migrasi stem cell daripada sumsum tulang mengakibatkan all good news for diabetes. So siapa-siapa yang ada ayah, ibu, kakak, abang diabetes, kalau you beri dia AFA, Cellmax, 4 ini akan berlaku. Number 1, pembentukan salur darah baru dalam pankreas. Betul ke tak? Baik ke tak baik? Baik. Number 2, paras glukosa turun. Baik ke tak baik? Baik. Number 3, pemberhentian penggunaan suntikan insulin. Baik ke tak baik? Baik. Pembaik pulihan luka diabetes. Baik ke tak baik? Baik. 4 good news from Cellmax. Excellent. This is not under the know. Ini adalah daripada jurnal perubatan. Okay, so kita dapat melihat. Dr. Harish, ada tak paper, journal there for you? Dr. Harish, mana bukti? International Journal of Stem Cells 2013. Ismail, Kamal, Yaakob dan Abdul Khair. Okay, apa kesimpulannya? Sel CD34. Dr. Harish, apa ni pelik-pelik CD34? CD34 adalah nama saintifik untuk sel stem. Sel stem dijumpai dalam pankreas dan sel penghasil insulin dalam kelompok sel Langerhans
pankreas dapat bertambah dari minggu kedua hingga minggu keempat. Okey, mengapa? Kerana AFE menambahkan sel-sel stem akibat daripada aktiviti L-selectin. Perfect. Look at that. Everything black and white. Berita baik for diabetic. And seterusnya, ada tak testimony God? If one poor, look at that and luka sembuh. This is diabetes. Okay, daripada berair dan bernanah menjadi kering. Okay, why? Magnesium lah, cell stem lah kering. Okay, everything is perfect. Okay, and you can see that case keempat. A lot of it you can see. Cara pengambilan, anak terangkan sedikit. Masukkan satu sachet dalam gelas. Okay, jangan gunakan air panas. You tahu you cannot use hot water. Selalu gunakan air pada suhu bilik sahaja, kerana air panas akan mengaktifkan mineral dan vitamin. Okey, kacau campuran dengan teliti dan minum dengan serta. Jangan simpan dan minum selepas 3 jam. Don't want. Try to drink it as soon as possible. Okey, disyurkan mengambil Selmax semasa perut kosong pada masa pagi atau setengah jam sebelum tidur. Mengapa? Kerana sistem pembaik pulihan berlaku semasa tidur. You tahu tak? Bila you tidur, badan you repair. Mana ada bukti badan saya repair bila tidur? You check. Kencing pertama pada masa waktu pagi, adakah dia sangat berwarna kuning? Is it dark yellow? Ini menunjukkan badan anda repair pada waktu pagi. Bila you bangun pagi, di penjuru mata ada benda-benda berwarna putih. Ada? Badan repair. Bila you bangun pagi, atas lidah ada benda-benda berwarna putih. Ada tak? Badan repair. Your body repairs when you are sleeping. Okay, so with that, we come to an end of the presentation today. So conclusion, the kesimpulan adalah sememangnya Selmax dan AFA, okay, adalah apa? Selmax dan AFA adalah berita baik bagi diabetes kerana dia mempunyai banyak kesan ke atas diabetes, mengurangkan paras gula, membolehkan luka lebih cepat sembuh melalui apa? Migrasi stem cell daripada sum-sum tulang kepada apa? Sum-sum tulang kepada okay. So is it okay if I give my talk in English and Malay mix, okay? So you know both the language. Mesti mengetahui kedua-dua kan? Because dulu I ada kawan saya dia belajar di Malaysia sehingga darjah 6. Kemudian form 1 dia pergi ke Singapura. Bapa cakap pergi belajar sana. Dia belajar sana 8 tahun dia balik Malaysia holiday. Dia lupa bahasa Malaysia dia. Dia pergi ke store, warung nak makan. Okay? Dia nak cakap orang tu order vegetarian fried rice. Tapi orang tu tak faham bahasa English. Dia fried rice tak nak nasi goreng, tapi vegetarian dia lupa. Apa vegetarian? Dia orang lupa lah. Dia lupa sayur lupa. Dan orang kata, okey vegetarian biasa. Dia cakap, okey dia lupa. Biasa maksud ada daging kan? Tapi dia sudah lupa macam mana cakap vegetarian dalam bahasa English. Okey, pakcik, nasi goreng, tapi dia nak cakap vegetarian. Tengok cara dia cakap pakcik, nasi goreng, tapi jangan taruh sebarang binatang. You, apa ni? Binatang dalam. Pakcik kata, sini taruh binatang. Jangan taruh binatang dalam. Macam taruh binatang dalam? What he mean was, jangan taruh binatang. Okay? So language is very okay? Language, okay? Kurangkan makanan dari sumber haiwan. Mana-mana kurangkan, very important. Okay, so that is okay. So any questions? Banyak orang yang cakap benda-benda salah about the yes, I will take 3 questions today. Okay, 1 minute. Here first, Pakcik. Okay. Okay. Now. Okay, very good question. Okay, now first thing he said he has satu orang dia kenal, okay, ambil ada penyakit saraf, ambil Selmax selama 4 minggu, so 4 kotak. 4 kotak dulu langsung tak boleh jalan, sekarang boleh jalan. Look at that guy. Okay, very good.
Number 2, kalau saya ada diabetes, saya mengambil Selmax, adakah ini bermaksud? Okey, adakah ini bermaksud? Okey, adakah ini bermaksud saya berhentikan ubat doktor? Tidak. Anda tidak dibenarkan berhentikan ubat doktor. Ubat doktor dan Selmax ambil pada masa yang berbeza. Ada selang masa 1 hingga 2 jam. Selepas 2, 3, 4 bulan, apabila anda berjumpa doktor, doktor akan katakan, sekarang you punya paras gula berpuasa sudah jatuh. Saya nak kurangkan pakcik ubat. Itulah cara yang betul. Jangan jadi doktor sendiri dan mengeluarkan. Very good question. Thank you. Okay, one more question I think. So that Nak tanya orang yang kencing manis kalau luka itu, kalau sapu dengan Selmax ada impact. okay, very good. If you can, better to eat than sapu. Okay, but kalau you betul-betul ada budget, you can sapu. Sapu pun boleh, but lebih baik to eat, because when you eat, sapu dia tak akan masuk. Dia perangsangan sel-sel sumsum tulang tidak sebegitu handal apabila anda makan. It's more effective. Okay, okay. One last question. Yes. Orang kencing manis yang teruk tetapi dia tak luka. Jadi maknanya dia apabila dia mengenali produk ini pertama kali, boleh ke dia makan lebih daripada 2 sachet? 2 sachet is very good already. 2 sachet is very good. Unless dia betul-betul sakit or whatever, then you need 3. But belum mula lagi, mula dengan 1 bagi 5 hari yang pertama. Selepas 5 hari sudah okey, terus tambah kedua. Okay, if you're starting for the first time, tak boleh bagi 2 seterus, because badan dia belum adaptasi, belum sesuai lagi, betul kan? Okay, belum menyesuaikan diri. So give 1 first, after 5 or 7 days, then you give 2. 1 morning, 1 evening. Okay. Okay, yeah, one more question again. Kalau kita tak punya discussion, kita makan tu je sebenarnya makan pagi. Paras glukos berpuasa berapa? Tinggi lah. Tinggi lah, tapi tak mau makan ubat. Okay, so you better start Selmax as soon as possible. Mula-mula 5 hari pertama atau 7 hari pertama 1 sachet. Minggu kedua kalau you ada budget 2 sachet sehari. Then you go and check you punya gula darah puasa selepas 2 minggu atau sebulan. Drop. Gula darah Tinggi, 20 lebih. 20 lebih? Oh, this is very dangerous. Now let me tell you, okay, I know. Kalau you punya paras glukosa lebih daripada 10, listen to me ya. Paras glukosa lebih dari 10, 2 organ mungkin gagal berfungsi. Please pay attention. Organ pertama yang mungkin gagal berfungsi kalau paras gula anda lebih daripada 10 atau 12 bagi jangka masa yang panjang ialah very careful. Number 1. Number 2, organ kedua yang mungkin boleh rosak atau apa, kaput ialah jantung. You may get a heart attack. So please be careful. If you can, start seeking medical treatment and start with Selmax. Minggu pertama, 5 hari pertama 1 session, then 2 sessions. Okay, thank you very much everybody. Enjoy my talk. Yeah. Hari ini anda banyak okay, happy night. Thank you very much. Back to Puan MC. Who's Puan MC? Yes, thank you sir. Bye bye everyone. Thank you. Satu pesan yang cukup mengurus tadi saya yakin daripada penangan tersebut kita boleh memahami tentang penyakit kencing manis dan bagaimana rawatan susulan dan kita dipahamkan apabila kita gunakan Selmax, dan Selmax ini selain memberi complete profile of nutrisi yang diperlukan untuk merawat penyakit kencing manis, juga boleh membantu mereflekskan kita sudah siap-siap 3-4 juta untuk pengambilan sebanyak 1 gram Selmax. Tanpa saya menengahkan masa, kita bagi satu tepukan lagi kepada Dr. Dan pada setiap minggu kita akan ada sesi sebegini. So next week hari Jumaat, the following hari Jumaat, topik yang berkaitan dan kita akan naikkan dalam website members area. Alright.
Di Cemex, di Maxima, setiap minggu kita ada buat declaration tentang siapa top income earner dan leader-leader yang hebat, dan pada malam ini kita akan bagi penganugerahan kepada mereka yang telah mencapai top income earner for the week dan juga untuk bulan lepas. Dan untuk itu saya nak menjemput Encik Syafir selaku kita punya marketing director. Okey. Untuk minggu terakhir bulan kedua, so kita ada top income of the week. Saya nak tempat yang kelima untuk top weekly income earner untuk minggu yang keempat pada bulan Februari, iaitu Cik Sirajuddin. Terima kasih Sirajuddin. Ataupun wakil Cik Sirajuddin. Wakil. Cik. Wakil. Wakil pada Sirajuddin dia di Kedah. Dan yang tempat keempat Syekh Muhammad Asri bin Abdul Ghani. So ini pun tempat ketiga Syekh Zamzuri Abdullah. Silakan. Tempat kedua Encik Rashidi bin Muhammad Nur. Dan top income earner untuk minggu yang keempat bulan Februari jatuh kepada Puan Nora Shikir binti Mansah dan selesa bulan Januari wakil. Jadi bagi satu tepukan murah untuk mereka. Dan seterusnya kita juga ada anugerah untuk top 3 monthly income earner. Dan untuk top 3 income earner ini kami akan bagi penginapan di Hotel 5 Bintang 2 hari 1 malam berserta dengan wang tunai. Dan di sini saya ingin silakan untuk top 3 income earner tempat ketiga pada bulan Februari jatuh kepada Puan Nora Shikir binti Mansah. Itu wang tunai sebanyak RM250. Tempat kedua penginapan 2 hari 1 malam di Hotel 5 Bintang berserta wang tunai sebanyak RM200 jatuh kepada Puan Rashidi bin Muhammad. Dan tempat pertama untuk top income earner bulan Februari di penginapan 2 hari 1 malam di Hotel 5 Bintang berserta cash sebanyak RM1,000 dan sini penghargaan jatuh kepada Puan Zamzuri.
Okey, jadi kita nak dengar juga patah dua kata daripada mereka. Kita mulakan daripada wakil tak boleh lah kita bagi kepada Tuan Padang sendiri, Cik Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi tanyalah pada anda dan pada malam ini. Jadi kalau anda nak tentang jadi senang saja. Anda jumpa program, anda sharekan the product, anda sharekan the business opportunity, dan anda juga akan melakukan permintaan bersama dengan Patah dia kata daripada top income dengan kita pada bulan Februari. Saya semua yang berada di sini dan anda semua saya pastikan tim saya juga akan datang ke depan. Semua. Dan selain daripada anugerah tersebut, kita ada banyak lagi promosi yang dilakukan oleh company seperti kereta mewah C-Class BMW E90 tanpa demand, dan itu semua terpulang kepada anda bagaimana untuk mendapatkan. Dan insyaAllah kita di Selmax ini, di Maxima ini baru di peringkat permulaan. Kita baru bermula, dan insyaAllah dengan kerjasama yang kita ada pada malam ini, insyaAllah kita boleh pergi lebih jauh. Dan saya suka namakan syarikat ini sebagai sebuah syarikat is a local global company, insyaAllah. Dan untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.